Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, bila lagi, tekan subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal dan juga tanda sokongan anda terhadap channel ni. Okey, pada video kali ini sangat menarik. Ia berkenaan dengan perkara yang sahih. Yes, benda ni admin menyahihkannya. Walaupun benda tu dah sahih, admin sahihkan sekali lagi bahawasanya pembayaran SARA akan dibayar 2 kali pada bulan Februari nanti. Jom kita mulakan. Okay. Dalam video kali ini, kami nak jelaskan supaya kita betul-betul faham pembayaran 2 kali dalam bulan Februari ni. Okey. Penerima yang akan mendapat 2 kali pembayaran SARA untuk tahun 2026 ni pada bulan Februari nanti adalah satu kategori, dan ada satu kategori lagi hanya dapat 1 kali saja. Okey, sekarang kita pergi kepada yang akan dapat 2 kali pembayaran ni. Yang akan dapat 2 kali pembayaran ni adalah penerima SARA bulanan. Yakni penerima SARA yang menerima SARA secara bulanan, yakni SARA penerima STR. Ambil perhatian bagi SARA penerima STR ataupun kita panggil SARA penerima sedia ada secara bulanan, tak kisahlah sama ada anda berada dalam kategori bukan IKASI ataupun IKASI miskin dan miskin tegar. Ambil perhatian kat sini Sebagai penerima SARA bulanan, anda akan mendapat pembayaran SARA bulanan anda macam biasa. Okey, bermaksud sekitar awal Februari, 1 Februari anda akan mula menerima pembayaran bagi bulan Februari lah. Jadi anda akan dapat pada 1 hari bulan Februari, pembayaran Februari anda. Dan pada pertengahannya, menghampiri pertengahan Februari pula, anda akan menerima 1 kali lagi pembayaran SARA, iaitu penghargaan SARA. Penghargaan SARA ini satu program SARA yang khusus. Ia tidak bercampur aduk dengan SARA bulanan. Jadi untuk itu, penerima SARA bulanan akan mendapat pembayaran bulanan macam biasa, dan sekitar menghampiri pertengahan Februari, anda akan menerima 1 kali lagi kemasukan penghargaan SARA sebanyak RM100. Jadi Amin nak jelaskan pula tentang penghargaan SARA ni macam mana. Okey, penghargaan SARA ni kerajaan memberinya atas budi bicara pihak kerajaannya untuk membantu meringankan beban rakyat yang bakal menyambut sambutan Tahun Baru Cina dan juga yang bakal menyambut puasa. Jadi itulah sebabnya penghargaan SARA ni dibayar. Okey, dengan jumlah sebanyak RM100. Ia dibayar sekaligus one off saja kepada penerima, iaitu rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas, tanpa mengira taraf pendapatan anda berapa juta sekalipun sebulan. Okey, yang penting syarat minimumnya berumur 18 tahun dan ke atas untuk semua rakyat Malaysia yang berkelayakan ni. Kelayakan dari segi umur lah. Jadi penerima SARA bulanan, anda dapat pembayaran bulanan SARA anda, dan pada pertengahan Februari anda dapat sekali lagi pembayaran SARA penghargaan. Jadi akan ada 2 pembayaran yang anda akan terima bagi penerima SARA bulanan. Manakala bagi penerima SARA yang tak pernah dapat SARA pun, kerana tak lulus STR dan sebagainya, tak layak dan sebagainya, anda hanya akan mendapat penghargaan SARA saja. Dalam maksud mudah kita nak faham, penerima SARA bulanan akan dapat bulanan dan akan dapat penghargaan SARA. Okey, dapat 2 pembayaran. Manakala bagi orang yang memang kata orang tak cukup umur, tak cukup 18, dan orang kata baru masuk 18 lah katakannya, dan orang yang memang berpendapatan tinggi lebih daripada RM5,000 sebulan dan memang tak layak dapat STR dan SARA, okey, pun akan dapat. Tapi hanya akan dapat penghargaan SARA sahaja, sebanyak RM100 yang akan dimasukkan ke dalam MyCard anda, dan bolehlah memberi barang-barang sama saja yang dibenarkan dalam program SARA. Bukan semua barang boleh beli. Walaupun namanya penghargaan SARA, hanya barang-barang tertentu, terutamanya barang-barang keperluan asas lah yang dibenarkan untuk dibeli menggunakan kredit penghargaan SARA ni. Jadi itulah adanya. Penerima SARA bulanan akan dapat sekali lagi pembayaran dalam bulan yang sama. Ada 2 pembayaran untuk anda. Manakala orang yang memang tak dapat SARA ataupun STR, anda hanya akan dapat penghargaan SARA sekali sajalah, penghargaan SARA. Perkara ini pernah berlaku sekitar tahun lepas bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan. Ingat lagi tak?
tentang penghargaan luar biasa yang pernah diumumkan oleh Perdana Menteri. Okey, antara intipati dalam penghargaan luar biasa itu adalah penghargaan SARA. Dan sekali lagi, penghargaan SARA itu diulang. Tapi kali ini bukan bulan 8, tapi bulan 2, bulan Februari. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan manfaat. Kalau ada yang anda kurang jelas, anda boleh tinggalkan di ruangan komen, tentang perkara ni. Jadi syabatannya lah, bagi penerima SARA bulanan, yes, anda akan dapat 2 kali pembayaran pada bulan Februari. Tak dinafikan, benda tu sahih. Kita jumpa lagi. So guys, banyak video, semoga jelas ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.